baca 3 serangkai ni, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ni 3 peradik yang Nabi selalu baca banyak tempat. Antara Nabi baca 3 ni ialah lepas tiap-tiap kali semayang fardu. Kita tak buat dah benda ni. Sebahagian orang ya, jarang-jarang. Termasuk masjid. Hak tu imam rasmi ni, dia pun tak buat sunnah ni. Kenapa membunuh sunnah Nabi? Tu jawatan kamu. Tengoklah benda apa sunnah Nabi. Tengok apa zikir Nabi baca, Nabi buat lepas semayang fardu. Jelas. Semua hadis sahih. 3 qul antara Nabi buat lepas semayang tiap-tiap fardu. Nabi akan buat 3 qul. Yang kedua, Nabi akan baca 3 qul juga sebelum Nabi tidur. Nombor 3, Nabi amal 3 qul ni bila? Nabi baca waktu pagi. Ini bukan subuh dah. Nabi baca waktu pagi 3 set, waktu petang 3 set. Faham tak 3 set? Qul huwallah 3 kali, falak 3 kali, an-nas 3 kali. Sagi petang tak kira lah. Start daripada lepas sampai pukul 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 7.30 boleh, 8.30, 9 ikutlah 9 suku. Dia boleh belakang lepas. Kalau hak petang punya, Nabi baca 3 set 3 qul ni. Ni pun bergantung kepada takat mana kasih dan pandang Allah kepada kita semua. Jadi boleh amal. Siapa yang amal, apa fadilat dia? Nabi sebut dicukupkan segala suatu hajat kepada orang yang membacanya. Allah bagi cukup hajat dia. Allah perhabis bagi jadi benda yang dia nak buat hari tu. Mudah insya-Allah.